Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat video AI. Dan saya akan tunjukkan kita menggunakan produk daripada Google. Google Flow. Okey, pergi je kalau nak masuk ke website dia, pergi je ke Google Flow. Pergi ke Google, type je Google Flow. F-L-O-W, Google Flow. Okay, nanti dia akan pergi kat sini. Okay, ni. Yang ni bukan Yang ni sponsor. Ni mana iklan dia. Okay, dia akan ni. Dia akan tulis ni. Google Flow. Ada ikon dia ni. Ni apa nama dia? Tamuji Okay, kita klik kat sini tengok. Okay, dia akan pergi ni. Kalau muka depan dia macam ni, betul lah ni. Google Flow nama dia. Okay, alamat dia, URL dia panjang sikit lab.google/fx/tool/flow. Ni alamat panjang dia. Panjang kan? Susah nak ingat kan? Okay, tapi tak apa. Google dia dah bagi URL alamat yang pendek sikit. Kita buka sini. Okay, alamat yang pendek dia type flow.google. Flow.google ni flow.google. flow.google dan tekan enter. Dia tak ada .com bukan flow.google.com bukan. Dia flow.google. Itu saja alamat dia. Okey, bila kita klik dekat alamat tadi tu, dia akan pergi juga dekat lab Google sini. Sama dengan ni tadi lah. Sama je. Yang ini sama dengan yang ini. Yang ini tadi kita pergi dekat flow.google. Ingat dia punya alamat Okey, dia bukan flow.google.com bukan flow.google.com. Dia bukan ni Dia tak ada .com. Kita tengok kalau ada .com dia jadi apa. Dia jadi error. Jadi dia bukan flow.google.com. Dia flow.com saja. Ataupun dia bukan flow.com. Flow.com. Kita tengok dia pergi ke mana. Okay, flow.com dia pergi ke website orang lain. Ataupun flow.net. Pun bukan bukan. Pun bukan. Ataupun mungkin kita tulis flow.com. Okay. Flow.com. Mana? Tak ada. Nampak pula? Okay, tak apalah. Dia okay. Flow.com pun ada juga website yang gunakan alamat ni. Tapi bukan Ingat, alamat dia dua je. Sama dia pergi dekat sini, lab Google, ataupun pergi dekat flow.google. Kalau tak tahu, cari je. Pergi Google dan cari. Okey, ini untuk akses melalui website, melalui komputer, melalui PC. Dia ada juga boleh akses, boleh install apps dia dekat Android. Cari Flow Android. Flow Android. Flow Beta ni. Okey, dia panggil Google Flow Beta. Beta ni maksudnya percubaan. Dia ada alpha, ada beta. Kalau alpha tu dia percubaan yang pertama, beta ni dia dah upgrade sikit. Tu dia ada tulis beta. Maknanya dia masih versi percubaan. Boleh install ni. Okey. Kena pastikan bila pergi Google Play dekat Android tu, pastikan dia adalah daripada Google ni. Google Lab. Daripada Google Lab ni. Takut kan terinstall yang orang lain punya kan. Okey, itu dulu untuk video kali ini, pengenalan macam mana nak cari website Google Flow. Lepas ni kita akan belajar macam mana nak daftar dan nak gunakan Google Flow.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.